Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amali Humaira binti Muhammad Isri. Saya berumur 11 tahun dan saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Tanjung Lumpur. Saya seorang yang gemar belajar dan sentiasa ingin menimba ilmu kerana saya percaya bahawa ilmu itu pelita hidup. Dengan ilmu, kita dapat mencapai kejayaan membantu orang lain. Saya mempunyai hobi yang sangat menyeronokkan, iaitu memasak. Saya suka memasak kerana dapat membantu ibu saya di dapur. Selain itu, saya juga dapat mempelajari pelbagai jenis masakan dan mencuba resepi baharu. Seperti kata pepatah, sekira air bah, sekali patah berubah. Begitu juga dunia masakan yang sentiasa berkembang dengan pelbagai inovasi. Saya berharap suatu hari nanti saya dapat memasakkan hidangan istimewa untuk keluarga dan rakan-rakan. Selain itu, saya juga bercita-cita menjadi seorang guru profesional. Ini sangat mulia kerana guru ibarat pelita yang menerangi kegelapan. Seorang guru bertanggungjawab mendidik anak murid menjadi insan yang berguna pada masa hadapan. Seperti kata pepatah, kalau tidak dipecah ruyung, manakah datang sagunya? Saya sedar bahawa untuk mencapai impian ini, saya perlu belajar bersungguh-sungguh dan berusaha tanpa mengenal penat lelah. Hari ini, saya ingin berkongsi mengenai sebuah buku yang sangat menarik dan sesuai dibaca oleh peringkat umur. Kanak-kanak, remaja dan dewasa. Buku ini ditulis oleh Fathiatul Atiqah Razali dan terbitkan oleh Prisma SDN BHD pada tahun 2019. Buku ini memberikan pelbagai maklumat berkaitan dengan unit uniform sekolah, khususnya Pandu Puteri. Antara kandungan menarik dalam buku ini ialah informasi mengenai lencana, pakaian rasmi, pergerakan Pandu Puteri serta buku log Pandu Puteri. Melalui pembacaan buku ini, saya telah mempelajari banyak ilmu tentang Pandu Puteri. Saya juga semakin memahami peranan tanggungjawab seorang ahli Pandu Puteri. Pengalaman baca buku ini seolah-olah seperti saya bersama-sama rakan-rakan Pandu Puteri tunas di sekolah. Menghadiri perjumpaan Pandu Puteri selama setahun. Mempelajari selak belok menjadi Pandu Puteri tunas yang cemerlang dan berdedikasi. Begitu banyak pengalaman dan ilmu baharu yang saya perolehi buat pengetahuan semua. Saya ini bukan ahli Pandu Puteri tunas. Saya merupakan seorang ahli jawatan kuasa Puteri Islam. Buku ini sangat menarik dan memberi banyak manfaat kepada pembacanya. Membaca merupakan jabatan ilmu dan dengan membaca buku ini, saya lebih memahami peranan Pandu Puteri dalam membentuk sahsiah diri dan nilai kepimpinan. Oleh itu, saya ingin mengajak rakan-rakan sekalian agar sentiasa berusaha menimba ilmu kerana seperti kata pepatah, belakang parang jika diasah lagi tajam. Jika kita terus berusaha dan tidak mudah berputus asa, pasti kita akan menjadi insan yang berguna pada masa hadapan. Kesimpulannya, ilmu adalah kunci kejayaan. Tanpa ilmu, seseorang itu akan mudah terpinggir dan ketinggalan. Oleh itu, marilah kita menjadi amalan membaca sebagai budaya dalam kehidupan seharian. Saya berharap perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua. Seperti kata pepatah, membaca itu menambah ilmu. Ilmu itu bahawa kejayaan. Sekian, terima kasih.